Malaysia akan lockdown semula, itulah benda yang mula bermain dalam kepala ramai rakyat sekarang. Lepas dunia tiba-tiba panik dengan satu nama virus, hantavirus. Dalam beberapa hari yang lepas, media antarabangsa mula penuh dengan berita pasal satu wabak misteri yang berlaku atas kapal persiaran mewah bernama MV Hondios. Dan benda yang buat ramai dah mula panik ialah sebab wabak itu dikaitkan dengan satu strain hantavirus yang dikenali sebagai Andes virus. Setakat ini beberapa penumpang dilaporkan meninggal dunia. Ramai lagi kena kuarantin dan WHO sendiri sekarang tengah monitor situasi. Tapi sekarang persoalannya, apa sebenarnya hantavirus ni? Adakah dia macam COVID? Boleh merebak satu dunia ke? Sebenarnya hantavirus ni bukan virus baru pun, dah wujud lama dah dan biasanya memang dikaitkan dengan tikus liar. Virus ini selalunya tersebar melalui najis tikus, air kencing tikus atau habuk yang tercemar. Maksudnya, manusia biasanya dijangkiti bila tersedut habuk tercemar atau berada dekat kawasan yang ada tikus dijangkiti virus. Yang buat dunia mula risau sekarang bukan sebab virus ni baru, tetapi sebab strain yang dikaitkan dengan kes terbaru ialah Andes virus. Dan Andes virus ni rare sebab ianya satu-satunya strain hantavirus yang diketahui boleh merebak antara manusia dalam situasi tertentu. Itu yang buat ramai mula panik sebab virus boleh merebak manusia ke manusia, automatik semua terus teringat COVID-19. Tapi setakat ni WHO dan CDC masih menegaskan bahawa hantavirus bukan macam COVID, dia tidak mudah merebak secara besar-besaran, risiko kepada orang awam masih rendah. Cuma biasalah bila ada kematian, kapal kena kuarantin dan WHO masuk campur. Mestilah satu dunia mula panik. Dan sekarang wabak ni sebenarnya bermula dengan kapal MV Hondios yang datang dari kawasan Amerika Selatan sebelum bergerak ke Eropah. Kapal itu sekarang dipantau dekat kawasan Tenerife, Sepanyol selepas beberapa negara mula ambil langkah berjaga-jaga. Ada benda yang buat hantavirus tiba-tiba viral. Bukan sekadar wabak kapal persiaran itu sahaja yang buat orang takut, tetapi sebab muncul satu postingan lama dekat media sosial yang didakwa dah ramai hantavirus akan muncul pada tahun 2026. Posting tu sekarang viral balik dekat X dan TikTok. Dalam posting itu, akaun tersebut kononnya pernah tulis beberapa tahun lepas COVID akan berakhir dan tahun 2026 nanti hantavirus pula akan muncul. Dan bila kes MV Hondios ni meletup sekarang, ramai terus kaitkan posting lama itu dengan situasi semasa. Terus ramai start tertanya, macam mana dia boleh tahu? Adakah benda ni dah dirancang? Tapi bila pakar kesihatan cek balik, mereka cakap posting macam ni bukan konspirasi pun. Sebab dekat internet ni, setiap tahun memang ada orang buat macam-macam ramalan. Ada ramalan perang, ramalan ekonomi jatuh, ada ramal virus baru. Bila satu benda jadi betul secara kebetulan, posting lama tu akan diangkat balik macam dia boleh nampak masa depan. Dan sekarang, misinformation pasal hantavirus memang tengah meletup dekat media sosial. Ada yang cakap, ini COVID 2.0, dunia bakal lockdown lagi, virus dah merebak seluruh dunia. Padahal WHO dan CDC setakat ini masih cakap risiko global masih rendah, hantavirus tak merebak macam COVID dan belum ada tanda wabak besar-besaran. Tapi benda yang buat ramai rakyat Malaysia mula risau sekarang ialah sebab Indonesia sendiri dah mula ada kes hantavirus. Menurut laporan pihak kesihatan Indonesia, sebanyak 23 kes hantavirus direkodkan dalam tahun 2024 sehingga 2026, termasuk beberapa kematian. Dan sekarang pula 2 lagi kes suspek sedang disiasat dekat Jakarta dan Yogyakarta. Bila dengar negara jiran dah mula ada kes, mestilah ramai terus terfikir, nanti masuk Malaysia macam mana? Tapi setakat hari ini, Malaysia masih belum direkodkan sebarang kes besar hantavirus dan KKM juga masih belum keluarkan amaran besar-besaran berkaitan wabak ini. Adakah dunia akan lockdown semula? WHO dah bagi tahu risiko kepada orang awam masih rendah. CDC pula tegaskan bahawa hantavirus tak merebak macam COVID-19 dan secara saintifik, virus ni memang jauh kurang mudah berjangkit berbanding coronavirus. Tapi apa yang buat orang panik sekarang sebenarnya bukan virus tu semata-mata tetapi trauma COVID yang masih belum hilang. Dunia masih ingat lockdown, PKP, ekonomi jatuh, orang hilang kerja dan hospital penuh. Jadi bila muncul satu lagi virus baru yang ada kematian dan WHO mula pantau, orang terus takut benda sama berulang balik. Tambahan pula, hantavirus ni memang ada kadar kematian yang agak tinggi untuk setengah strain tertentu. Ada strain yang dilaporkan mempunyai mortality rate hampir 40%. Apa yang berlaku sekarang sebenarnya tunjuk satu benda. Selepas COVID, dunia dah jadi jauh lebih sensitif terhadap wabak penyakit. Satu virus kecil je boleh terus cetus panik global dalam masa beberapa hari. Tapi dalam masa yang sama, kita juga kena hati-hati dengan misinformation dan jangan terus percaya semua teori konspirasi yang viral dekat media sosial. Sebab setakat hari ini, hantavirus masih belum berada pada tahap yang memerlukan lockdown global. Dan untuk orang ramai, antara benda yang paling penting sekarang ialah jaga kebersihan kawasan rumah, elakkan kawasan yang banyak tikus liar, jangan sentuh najis atau bangkai tikus tanpa perlindungan dan sentiasa peka dengan info rasmi daripada pihak kesihatan. Tak perlu panik tetapi jangan ambil mudah juga. Namun persoalannya sekarang, kalau satu lagi wabak besar betul-betul muncul selepas COVID, adakah dunia sebenarnya dah bersedia untuk lockdown kali kedua?